Yo, what's up korang semua? Apa khabar? Harap korang semua jaga dengan baik. So, hari ni ada buat video tentang sebuah helmet jenama Gradshaw. Kalau korang tak tahu, jenama Gradshaw ni ialah jenama daripada Malaysia. Dan helmet yang akan review hari ni ialah helmet Glazo G919i daripada Gradshaw. Jadi, jom kita unboxing, kita tengok apa yang ada dalam kotak ni. So, ada buku. So, dalam buku ni ada 10 safety precautions. Basically, dalam macam mana korang pakai helmet ni, macam mana jaga helmet ni. Dengan adalah dia punya feature-feature canggih. So, bolehlah korang tengok apa yang best tentang korang punya helmet ni. So, saya rasa ada yang akan tengok, ada yang tak akan tengok. Kalau yang tengok pun, sekali saja tengok. Lepas tu, kita simpan sajalah untuk selama-lamanya. So, yang apa korang dapat dengan helmet ni ialah kita akan dapat helmet bag dan kita akan dapat helmet dia terus. So ini dia helmet Glazo G919i color pastel dark grey. Jadi helmet Glazo G919i ni adalah antara helmet yang agak hot lah kat Malaysia ni untuk helmet single visor open face yang kebanyakan orang guna, dan harga dia agak berbaloi lah apa yang korang dapat untuk sebiji helmet open face ni. Dan dia tak mahal sangat, dia actually just nice. So ini dia helmet dia, all rounder. Memang dia ala-ala helmet arai lah. Dia punya design dia daripada tepi dia, dengan dia punya vents belakang dia ni, memang remind me kepada helmet arai open face lah. Dan ni adalah satu design yang agak timeless. Ni shape ni kebanyakan orang suka tau. So, you cannot go wrong lah. Dia memang cantik lah bagi saya. Dan kenapa helmet ni agak famous ialah kalau korang tengok dia punya colour dia yang ada online, memang agak cantik, agak ranggi lah. Dan recommended retail price harga helmet ni di pasaran, dia memang tertulis kat sini adalah sebanyak RM198. Tak tahu korang nampak ke tak because lighting kan. But yes, RM198. Kat kedai-kedai semualah recommended retail price. Dan I akan cerita sikit apa yang korang akan dapat dengan helmet ni yang berharga RRP RM198. Sikit je lagi bawah 200. Banyak yang korang dapat, okay? Jadi first kali yang cerita dengan helmet ialah dia punya sizing. Sizing dia ada banyak size tau. Bukan dua saja size seperti saya lihat tu helmet brand ni, dia memang ada banyak size. So daripada M sampai ke XXL. Dan dalam brochure dia cakap ada XXXL juga. So dia ada banyak shape lah untuk korang punya kepala. So ada yang kepala besar tu tiada masalah lah. Dan apa yang korang dapat dengan helmet ni, Glazo ni, ialah so korang tengok dia memang guna double D-ring dan dia ada butang tau. Korang boleh lock lah macam ni. Seperti korang tahu, double D-ring ni dia punya safety feature lagi bagus lah. Apa yang korang dapat dengan helmet ni ialah dia ada vents kat depan yang korang boleh buka tutup supaya angin boleh masuk. Okay, so dia punya vents dia kat sini. Sekarang ni dia tutup, so korang boleh buka supaya angin masuk dalam dua-dua vents ni. Okay, so ni tempat angin masuk. Dan untuk keluar ni pula, kat belakang ni korang ada exhaust port. Besar exhaust port dia. Dan lagi satu helmet ni ialah yang best korang tengok ni, okay, dia punya detents okay, because kita takkan sentiasa ride dengan dia punya ni tertutup macam ni. Kan kita kena buka juga kan. Korang tengok bila I naik turun, okay, korang tengok dia ada steps, dan steps dia agak ketat. Itu yang best tu. Kadang-kadang kita tak nak tutup semua, kadang-kadang kita buka sikit saja. Okay, so kita buka sikit dan kita buat laju, angin tolak pun dia susah nak terbuka tau, because dia agak ketat. So kita tengok berapa steps dia ada. Yang best tentang helmet ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 steps. 7 steps yang kau boleh buka. Okay, so bila kau ride, kau boleh tutup semua, kau boleh buka setengah ke apa ke, dia agak ketat. So tu yang bestnya tu helmet ni. Okay, so kita tengok bahagian dalam lah. Yang satu benda ciri yang bestnya tentang Gradshaw ialah kebanyakan helmet dia orang, korang boleh remove inner padding dia. Bukan sekadar pipi saja, bahagian atas ni pun korang boleh remove. So korang tengok padding dia bukan saja boleh, dia agak plush tau.
Dia sedap tau. Okay. So kalau saya remove sebelah ni, korang tengok padding ni orang nampak basic kan? Tapi dia bukan dengan ni saja tau. Kita tengok dia ada dua fabric. Dan fabric dalam ni agak licin. Dan sponge dia tak adalah lembut sangat. Kalau dia lembut sangat, sekejap je korang pakai because padding ni dia ikut muka kita kan. So lama-lama dia akan jadi longgar. Tapi ni dia keras sikit. Tak ada keras sangat, tapi just nice. So korang boleh rasa padding ni agak not bad lah. Dia punya quality dia. Okay. So korang tengok dalam ni, bukan saja pipi Korang tengok bahagian atas ni pun, okay, korang boleh remove. Korang tengok bahagian atas brown ni, dia guna clip ni tau. Dia slot in. Dia bukan guna butang. Okay. Because butang, bila korang pakai butang, dia tekan tau. Kadang-kadang korang pakai lama-lama, dia tekan kat sini. Ni tak. Dia guna clip. Supaya kau rasa smooth je. Tak ada pressure, added pressure point kat situ. Tu yang bestnya. Ni agak premium untuk helmet bawah RM200. So korang boleh basuh ni. Busuk je basuh, tangga basuh. Okay, jom kita tengok bahagian dalam pula. Bahagian dalam, so korang boleh nampak dia punya vents. Okay, dia ada 1, 2, 3. Bahagian tengah pun ada. Bahagian tengah sini pun ada juga. Dan dia ada 2 exhaust vents. Okay, ini tempat angin keluar. Ni 2 ni. So ada 5 source of angin untuk keluar dan masuk. Okay. Tetapi bahagian sini dia tak ada speaker punya cutout. Tapi rasa sponge ni cukup dalam yang saya rasa korang ada space untuk letak speaker kat sini. Saya rasa dia sangat tebal, dia ada banyak space, tengok. Kat sini dia ada banyak space. So sepatutnya speaker lah boleh pasang. Dan dia punya lubang ni agak besar space dia. So kau boleh letak speaker yang sangat-sangat besar dan tebal. So it's not a problem walaupun dia tak ada indentation kat dalam. So dan kau rasa nak polystyrene ni warna hitam babe. Dia colour tau. Dia bukan biar warna putih. So certain brands dia nak kat kos ni memang warna putih. Tapi Graxshaw still take the time untuk colourkan dia warna hitam. Okay, jadi sekarang jom kita tengok macam mana rupanya bila saya pakai helmet ni. Okay, sebenarnya dia akan nampak lagi jelas lah kalau saya tanggal stiker ni. Tapi sebenarnya kan, saya nak secara jujurnya kebanyakan kita yang pakai helmet single visor, kita takkan guna visor clear ni tau. Because kita punya negara ni kan matahari dia terik. So memang walaupun kita pakai balaclava, biasanya lah kita akan tukar visor lah. Kebanyakan orang akan tukar visor pada gelap ataupun rainbow ke apa ke. Jarang orang guna visor clear sahajalah unless dia pakai balaclava dengan cermin hitam masa lalu. So kalau kita tukar akan nampak lagi gersang lah. So apa kata kita try. Yang best tentang helmet Graxshaw Glazo 919i ni ialah online ada banyak option visor yang korang boleh beli kat Shopee terutamanya sekali. Jadi hari ni saya akan share dengan korang cara kita tukar visor kat Glazo G919i ini. So first and foremost korang kena ada ni screwdriver. Pasal kat atas ni ada clip yang korang kena congkil. So kalau guna ni senang sikit. Senang je, korang congkil, tolak ke depan je. Once korang tolak ke depan, dia akan buka. Korang nampak sini, dia akan buka bahagian atas ni. Okay, dia ada kaki kat sini. Kaki ni nanti cangkukkan dulu ke bawah, baru korang tolak. Okay, so dia dah buka sebelah sini. So senang je. So sebelah sini pula. Okay, sama juga. Tada! Remember gently pasal dia ada kaki ni macam congkil macam tu. So so bila dah buka ni, korang tengok ni, tolak aja, dia akan terkeluar. So nanti ni visor original sudah diketepikan. So kita buka visor baru pula. Okay, kau masukkan balik je, make sure dia align sikit. So sekarang posisi yang paling tutup kau masukkan balik je, make sure dia align. Okay, pas kau nak masukkan tu, semua dah masuk, dan tekan, terus dah masuk. Okay, bahagian sini dah. Sekarang bahagian sini pula. Okay, kaki dia masukkan, clip dia masukkan. Okay, bahagian tengah dia pun masukkan. Tu, tolak ni ke depan sikit. Kau tim.
Jadi inilah dia Glazo G919 yang menggunakan visor gelap. Nampak lagi gersang kot. Okey tak? Cun tak? Nampak lagi gersang tu. Ini dari tepi. Ini dari tepi. Ini dari belakang. Serius. Not bad, so. Jadi inilah helmet terkini daripada Grashaw, yang itu yang single visor helmet. Yang retail price dia RM198. Tapi kalau korang nak lagi murah, memang kat Shopee ada melambak, dan korang interested, ada link kat bawah ni kat mana beli pada Shopee helmet ini. Harga lagi murah, lagi berbaloi. Yes. Lepas tu korang boleh belanja lah, beli banyak-banyak visor yang korang suka. Tiap-tiap hari tukar mood, tukar visor, lain visor. So di sini cara kita punya video hari ni. Korang semua enjoy video ni, and do hit the like button and smash the subscribe button, guys. So kita jumpa lagi di video akan datang. Ciao.